Yamaha Y16 ke ataupun Yamaha LC135? Mana lagi berbaloi? Jom kita tengok perbezaan dia. Daripada segi enjin, Yamaha LCVA ni menggunakan 135cc guys dan mampu menghasilkan 12.2 horsepower. Tapi kalau Y16 pula, dia menggunakan enjin 155cc guys dan dia ada juga BBR tau, mampu menghasilkan 17.5 horsepower. So, dia lagi padu daripada LCVA. Daripada segi design pula, LCVA ni masih mengekalkan gaya kapcai klasik yang ringkas. Tapi Y16ZR pula nampak lagi sporty dan bodi lebih tajam, lampu LED dan tayar yang lebih besar. Untuk LCVA ni, dia menggunakan gearbox 4-speed semi auto. So, korang lagi senang bawa sebab dia tak ada clutch. Tapi untuk Y16 ni pula, dia menggunakan gearbox 6-speed manual tau guys. Dan dia datang sekali dengan assist slipper clutch. So, lagi senang korang nak masuk clutch. So, kesimpulan dia, kalau korang nak bawa motor yang daily ride, korang boleh ambil LCVA sebab dia dah terlampau simple. Tapi, kalau korang nak lebih nampak sporty dan banyak jajan, korang boleh ambil Y16 ni guys. So, kalau korang berminat dengan 2 biji motor ni, korang boleh isi form dekat bio aku sekarang guys. Motor 2 ni aku ready stock. Kalau korang apply dengan aku belanja sekali dengan free delivery seluruh Semenanjung Malaysia guys. Ciao.